Untuk abang-abang kat luar sana, jom saya nak kongsikan 5 perkara yang anda perlu tahu supaya tidak mengecewakan pasangan yang kita cintai. Yang pertama, pasal ambil berat ni lah. Jangan malas untuk ambil berat tentang pasangan kita. Perempuan dia akan suka pada lelaki yang peka dengan diri dia, yang ambil tahu tentang diri dia dan juga membuatkan dia rasa sentiasa penting dalam kehidupan seorang lelaki. Yang kedua, jangan bersikap panas baran. Kena pandai kawal emosi, sebabnya perempuan dia tak suka kasar-kasar, tak suka kena tengking, tak suka untuk dilukai. Kerana wanita ataupun perempuan ni sifatnya ingin dilindungi, bukan untuk ditakuti. Yang ketiga, jangan abaikan interaksi ataupun komunikasi dengan pasangan wanita kita tu. Sebabnya biasalah normal lelaki macam saya sendiri pun kadang-kadang berdiam diri untuk perkara-perkara yang mungkin mendatangnya masalah, betul tak? Tetapi mungkin diam dapat mengendurkan, tetapi bukan penyelesai masalah. So kena ada komunikasi, kena ada bincang, kena bagi masa, bagi ruang untuk pasangan kita luahkan, kita dengar dan juga kita bincang sama-sama untuk selesaikan. Mudah kata selesai dengan matang lah, bukan secara cepat-cepat nak melenting dan juga mengamuk itu ini. Keempat, jangan jadi pasangan yang kedekut masa. Jam yang penting, tapi masa untuk pasangan tu mesti kita peruntukkan setiap hari. Itu tandanya kita menghargai kewujudan pasangan kita. Bila kita terlalu abaikan pasangan kita, lama-kelamaan dia anggap kita tak perlukan dia dan juga dia terbiasa tak ada kita. So hubungan tu akan menjadi tawar. Dan juga yang kelima, untuk abang-abang kita, apabila dah ada pasangan, tolong jangan terlalu utamakan kawan-kawan dan juga permainan ataupun game ni tadi. Sebab apa? Kita dah ada pasangan kita mempunyai hati dan juga perasaan. Betul tak? Balancekanlah hidup. Bukan tak boleh main langsung game, bukan tak boleh keluar dengan kawan-kawan. Boleh, tapi bukan itu yang utama sekarang ni. Kalau kita ni lelaki nak jadi imam yang dibangga oleh seorang wanita, seorang bidadari, kita kena perbaiki diri, perbaiki sikap kita. Jangan ego lah untuk kita ubah diri kita menjadi lelaki yang mungkin kontra dengan sikap kita sekarang ni. InsyaAllah kesungguhan kita untuk memperbaiki diri tu membuatkan kita boleh berjumpa dengan seorang wanita yang tenang, yang solehah, yang mampu untuk menjadi bidadari kita dekat syurga nanti.